Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to Hafiz Jamal channel. Mantap. Ala-ala aku free ni dan hari ni pun hari cuti. Jadi aku nak buat sikit video lah tentang cara ataupun step dan pengalaman aku interchange nombor plate lama ke nombor plate baru. Jom. Macam yang korang tengok, aku dah tukar nombor plate kereta ni yang dulu AMY, aku transfer ke motor baru dan aku beli nombor baru VQE, aku masukkan dekat kereta lama ni lah, kereta aku ni. Dulu aku adalah plan nak buat interchange ni sendiri kan, tapi aku tak tahu cara dia macam mana, susah ke senang ke. Dan aku pun adalah tanya beberapa runner untuk buat interchange ni berapa harga. So diorang minta, ada yang paling rendah sekali aku jumpa 350 dan paling mahal lah 550. Yang tu aku tanya kat kedai motor yang aku beli itulah. Dan aku fikir-fikir, asal mahal sangat ni kan, susah sangat ke nak buat. Untuk aku secara personalnya mahal lah, tapi aku nak kata macam mana sebab itu job diorang kan, rezeki diorang. So siapa yang mampu, yang tak ada masa ke, yang sibuk sangat ke, bolehlah ambil runner ni. Macam aku pula ialah jenis free, jenis makan gaji, boleh pula apply cuti. Why not aku buat sendiri kan. Macam pantun pula Naughty. Jadi dalam plan aku nak buat sendiri, aku tak tahu macam mana nak buat ni kan, apa start dia, apa ending dia. Dan aku tengok YouTube lah, banyak tengok YouTube, cuma dia orang bagi skrat-skrat. Ada yang suruh pergi runner, ada yang bagi tahu terus macam nak tukar pergi JPJ. Jadi aku tak tahu macam mana. So aku pun buatlah kajian sendiri, aku tanya ChatGPT bagai. So aku pun buat sendiri lah. So ni aku nak tunjuk kat korang cara dia. Okey, kita terus masuk lah Untuk first kali korang kena pergi 2 tempat dalam satu hari tu. First kali korang kena pergi Puspakom dan kedua kena pergi JPJ. Untuk Puspakom, macam mana korang nak pergi Puspakom? Korang kena buat temu janji. Macam mana korang nak buat temu janji? Korang kena pergi dekat website lah, iaitu korang pergi search je GI check Puspakom, check Puspakom. Kalau korang first user, korang tak pernah guna kan, jadi korang kena daftar dulu lah. Once korang dah daftar ataupun korang dah login, korang terus cari book inspection dekat bahagian atas. Dan nanti dia akan keluar 2 benda, iaitu satu inspection center dengan yang kedua mobile van center. Korang tekan dekat inspection center tu, nanti dia akan keluar page macam ni lah. Lepas tu korang akan nampak tu, click here for initial inspection or unregistered vehicle. Bila korang tekan tu, dia akan minta detail lah, dan korang kena isi detail tu. So korang kena isilah di vehicle information yang ada dekat geran kereta ke, motor korang ke. Kalau korang tak tahu, jangan risau, dia ada huruf I. Korang tekan je dekat situ. Setiap tu ada kan, korang tekan je, korang isi je. Bila dah settle, korang tekan next dan dia akan keluar inspection detail. Select inspection type, korang tekan interchange of registration number dan tekan next. Next korang pilih lah kawasan yang korang nak inspect. Macam aku kat kawasan Selangor, aku apply dekat-dekat lah, macam kat Banting ke, kat Padang Jawa full 2 minggu full. Jadi aku pilih yang cepat dan dekat lah dengan rumah. Kat Banting tu okey lah. Lepas tu korang pilih lah berapa hari bulan korang nak buat, pukul berapa korang nak buat. Lepas tu korang tekan next. Lepas tu kat situ dia ada keluar 2 tau, owner ataupun representative information. Korang tekan owner, lepas tu next. Okay, lepas tu korang check lah balik korang punya detail tu dekat information. Korang tick right dekat require document kat bawah. Lepas tu dekat self declaration, korang tick lah next. So inilah amount yang korang kena bayar, RM32.40. Murah je kan. Jadi korang boleh bayar guna kad boleh, guna FPX pun boleh, guna Puspakom punya e-wallet tu pun boleh, ikut korang. Once korang dah bayar, nanti dia akan bagi satu slip tau. Slip tu tak silap aku ada dekat Puspakom punya apps, tapi aku tak download, aku terus print je. Nanti sebab dia ada kod tu, barcode tu, nanti dia akan scan nanti bila kita nak pergi buat inspect tu lah. Print pun satu lah je, jangan banyak, satu je. Ok, sebelum korang nak pergi inspection ni, korang kena prepare 3 benda. Yang pertama adalah slip yang korang dah bayar tu, RM32.40 tu, korang kena print ataupun tunjuk je apps tu dekat JPJ, dekat Puspakom. Yang kedua adalah grant original. Kalau grant korang dekat bank ke ataupun dekat kedai, tak kisah motor ke kereta ke, korang kena minta. Sebab ni memang dia nak yang original, dia tak nak yang kopi punya. Dan yang ketiga adalah IC original. Itu tak payah nak photostate apa,
nanti dia akan cucuk terus dalam sistem. Okey, ni cerita time kejadian pula lah. Macam aku ambil di Banting, even aku punya slot pukul 10 pun aku gerak awal jugalah. Pukul 7.20 aku gerak dah, sebab aku tak nak jam ke, ataupun aku takut queue ke, sebab aku tak tahu, zero. Dan aku sampai pun dalam pukul 8 suku. Dan aku sampai tu aku relax-relax dulu, sebabnya yelah aku punya slot pukul 10 dan sebelah tu ada kedai makan. Jadi aku pun duduk-duduk lah dulu. Aku order air, aku order kuih-kuih. Lepas tu adalah brother seorang runner lah, dia datang kat aku. Abang, dia sembang-sembang ajak sembang kan. Abang daripada mana semua, aku cerita lah. Aku daripada Syalam semua, nak tunggu queue ni, nak tukar nombor plate bagai. Lepas tu dia cakap lah, dah ambil nombor ke? Kata, nombor apa, sebab saya pukul 10 ni, kata. Oh tak apa, sini punya tempat dia ikut first come first serve. Jadi kalau abang nak cepat, abang terus ambil grant, abang bagi dekat guard. So aku pun apa lagi, aku berlari lah bagi kat guard. Dan sekejap je, aku pukul 8.20 tu aku borak dengan dia. 8.35 tu aku punya dah dipanggil. Dia panggil nombor plate, dia tak panggil okey nombor 17, tak ada. Dia panggil 9519. Dia terus, aku pun terus ambil kereta. Bila aku dah masuk dalam Puspakom tu, aku terus pergi kat tapak pemeriksaan khas, tukar milik dan sewa beli. Dan aku dah parking, aku keluar, aku pergi dekat depan tu ada kaunter. Aku pergi masuk kaunter, dia punya geran tu kita pegang tu, kita letak dalam dia ada dalam box. Kita letak je situ. Nanti dia akan panggil lah, nombor biasa lah 9519. Dia panggil. Time dia dah panggil tu, korang kena siap lah korang punya slip tu dengan korang punya IC original, korang keluarkan siap-siap. So nanti senang, dia terus scan dekat kita punya appointment. Lepas tu minta IC, kita cucuk. Lepas tu nanti dia akan bagi satu kertas kecil, dia ada stapler dengan geran. Nanti geran tu korang letak lah dekat, macam aku letak kat wiper, sebabnya aku tengok semua letak kat wiper. Mungkin diorang dah biasa yang runner, aku ikut je lah. Lepas tu korang tunggulah. Macam aku tunggu kat belakang, sebabnya yalah dia bawa kereta daripada depan ke belakang. Nanti ke belakang tu kita ambil kereta pula. Kita ambil kereta kita lah, kita parking. Tapi time inspection tu dia ada 4 benda dia akan check. Satu tinted. Macam aku terus koyak je tinted. Aku koyak sendiri je tinted. So cerah ni kau nampak ni memang tinted tak ada. Yang kedua, tayar jangan botak. Make sure ada bunga. Yang ketiga, dia punya chassis number kena clear lah, kena nampak jelas. Macam kereta baru tak ada hal, chassis number. Lepas tu dengan nombor enjin pun dia akan check. 4 benda tu je. So bila dah settle, dia akan park kereta kita dekat last checkpoint. Dan checkpoint tu kita kena ambil kereta kita park sendiri dekat luar. Lepas tu aku kena jalan kaki lah, pergi kat kaunter yang kita masuk tadi, minta dia receipt status lah, status result lah. Selalunya result ni online, jadi aku tengok dekat email, memang ada lah. Alhamdulillah lulus. Bila korang dah dapat result tu, lulus, itu adalah first step korang. Next korang kena pergi JPJ pula. Yang tu part tu lah, korang buat part tu lah. So macam mana? Sekejap je, 8 suku sampai 9.25 dalam sejam 10 minit. Korang dah jimat beratus-ratus ringgit. Tapi itu terpulang pada korang lah. Kalau korang ada masa macam aku, better buat sendiri. Okay, next aku akan cerita pula dokumen apa yang diperlukan oleh JPJ untuk tukar nombor plate. Dia ada 7 benda. Nanti aku akan bagi tahu korang untuk next video. So itu je daripada aku. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Aku mengharap sangat dapat 500 subscriber Saya tak apalah. Apa pun jangan lupa subscribe. Itu je daripada aku. Assalamualaikum.